Susahnya. Macam mana nak cari idea ni? Korang ada idea tak? Apa gunanya semua ni kalau AI juga yang tentukannya? Hei Azarina, rekaan awak sangat organik. Namun struktur utama belum lengkap. Kenapa tak awak je buat semuanya? Senang sikit kerja saya. Saya bukan pengganti. Saya perpanjangkan visi awak saja. Saya cuma merentas keupayaan awak. Hello guys, tap screen. Seni bina bukan hanya bentuk. Bukan nak rampas seni bina, tetapi ia membantu kita untuk pergi lebih jauh. Dulu kita fikir mustahil untuk membina struktur berbentuk ombak. Sekarang dengan AI kita bina bangunan yang kompleks dan logik. Ia jalinan jiwa manusia, budaya dan juga teknologi. Bukan kita hilang seni, kita mengukuhkannya. Bila teknologi jadi alat, bukan yang berganti. AI, saya nak rekaan yang simple tapi sesuai dengan iklim tropika. Boleh bantu? Mestilah boleh. Saya kan AI Instate. Terus cari di ChatGPT. Type kata kunci. Ikut kemahuan pencarian konsep dan brainstorming idea awal. Tada! That's my girl. Macam best tak? Tapi you nampak macam tak happy je. Kenapa? Mungkin seni tak pernah hilang. Ia cuma disambung oleh teknologi. Tahniah Azarina. At least idea gabungan inspirasi AI dan idea dari minda awak terhasil.